Assalamualaikum, apa khabar murid-murid? Masih lagi bertemankan Cikgu Ain. Baiklah, hari ini kita masuk kepada tema penternakan. Baik, kita akan tengok bagaimana cara untuk bertutur atau berbicara bagi menganalisis isu semasa yang ditonton dan didengar berdasarkan video. Baik, langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah fahamkan kehendak soalan. Langkah kedua, kenal pasti kata kunci soalan. Dan langkah ketiga, susun idea mengikut turutan. Baik, sekarang kita akan lihat bagi sebuah video yang bertajuk Panduan Memulakan Penternakan Kambing. Jadi, kamu sila lihat atau tonton video ini dan dapatkan maklumat daripadanya. Cara ternak kambing untuk pemula. Sebagai pemula, langkah pertama adalah memilih jenis kambing yang sesuai untuk penternakan anda. Adakah anda berminat dalam ternakan kambing buar yang popular atau mungkin lebih suka ternak kambing kacang yang lebih mudah diurus? Pilihlah yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan anda. Kemudian, anda perlu menyediakan tempat ternakan yang sesuai dengan keperluan kambing anda. Pastikan tempat makan, tempat minum, dan tempat berlindung disusun dengan baik dan bersih. Selain itu, anda perlu memahami keperluan pemakanan kambing anda. Pelajari tentang jenis makanan yang perlu diberikan kepada kambing anda serta kuantiti yang diperlukan. Diet yang seimbang adalah kunci untuk pemeliharaan yang sihat. Belajarlah juga tentang aspek kesihatan kambing. Kenal pasti tanda-tanda penyakit dan cara untuk mencegahnya. Pelajari juga teknik pemeliharaan kambing yang betul, termasuk penyusuan, penyembelihan, dan pembersihan kandang. Jangan lepaskan peluang ini untuk memulakan perniagaan ternakan kambing anda. Dapatkan maklumat lanjut di link di bio. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk... Bagaimana murid? Menarik kan video tadi? Baik, kita lihat terus kepada soalan yang pertama. Nyatakan dua jenis kambing yang terdapat dalam video. Betul, terdapat dua jenis kambing yang terdapat dalam video, iaitu kambing bor dan kambing kacang. Sekarang kita lihat soalan kedua. Apakah cara untuk memulakan penternakan kambing? Tepat sekali. Cara untuk memulakan penternakan kambing ialah pertama, memilih jenis kambing yang sesuai. Kedua, menyediakan tempat yang sesuai. Ketiga, memastikan tempat makan minum disusun dengan teratur. Dan terakhir, memahami keperluan pemakanan yang sesuai untuk kambing. Sekarang kita lihat bagaimana cara untuk bertutur atau berbicara dengan teratur dan lancar bagi soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Pertama, fahamkan kehendak soalan. Kedua, fikirkan satu isi atau fakta yang betul. Dan yang terakhir, susun idea mengikut turutan. Baik murid-murid, kita lihat apakah soalannya. Pada pendapat anda, apakah punca generasi muda kurang berminat untuk menceburi bidang penternakan? Ya, murid-murid, seperti biasa soalan kebat mesti bermula dengan pada pendapat saya. Pada pendapat saya, punca generasi muda kurang berminat untuk menceburi bidang penternakan ialah mereka kurang ilmu pengetahuan tentang bidang penternakan yang menyebabkan mereka lebih memilih bidang lain yang lebih berpotensi. Selain itu, mereka kekurangan sumber kewangan sebagai modal permulaan untuk menceburi bidang ini yang akan menyebabkan mereka tidak dapat membeli benih baka haiwan yang bermutu untuk diternak. Baiklah murid-murid, semoga video ini dapat memberi manfaat kepada kamu. Sekian, terima kasih.